Ini yang kadang-kadang orang ahli kitab ataupun orang Kristian dia tak boleh nak gambarkan, dia tak boleh nak faham. Sebab ada seorang sahabat saya kan, Firdaus Wong, selalulah duk orang kata bersembang-sembang kan dia punya cara. Dia ni orang kata dulu dia bukan Muslim, kemudian dia masuk Islam, giatlah buat kerja dakwah ni. Jadi cara dia nak tarik orang Kristian ni supaya dengar dia punya cakap, dia buat satu baju, I love Jesus, ask me why. Saya sayang Jesus, tanya saya kenapa. I'm Muslim, dia kata, I love Jesus, saya Muslim, saya sayang Jesus. Mula-mula orang Islam macam pelik lah, benda sayang Jesus ni. Jesus tu Isa lah, Nabi Isa lah. Kita sayang lah Nabi Isa. Mana boleh seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul benci Nabi Isa? Tak boleh. Cuma dia orang tak boleh nak brain. Macam mana kau boleh percaya dengan Nabi Isa? Kita kata kita percaya. Nabi Isa tu adalah Nabi yang dia utuskan oleh Allah, dan dia insan, dia manusia, dia bukan Tuhan. Itu perbezaan di antara kita dengan Kristian. Yang mana Kristian ketika mana dia sayang pada Isa, dia melampaui batas. Dia berikan sifat ketuhanan kepada Isa, sedangkan ia tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sayang kepada Isa, kita percaya bahawasanya Isa itu lahir dalam keadaan yang ajaib, kerana dia lahir tidak mempunyai bapa, hanya mempunyai ibu. Tapi kita kata dia tetap insan. Kerana kalau hanya sekadar tak ada ibu boleh menjadikan dia sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan, tu Adam tak ada ibu, tak ada bapa, lagi dahsyat. Tetap juga kita mengatakan dia adalah manusia. Mengatakan Nabi adalah manusia bukanlah satu penghinaan, tetapi menyatakan hakikat yang sebenar. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, aku ni adalah manusia seperti kamu. Nabi ni manusia macam mana? Sifat dan ciri kemanusiaan, keinsanan itu sama. Cuma dalam bab menyampaikan wahyu, dalam bab menyampaikan agama, yang tu Nabi maksum. Dalam bab nak tablighur risalah, dalam bab menyampaikan agama, Nabi maksum. Tapi dalam bab kebiasaan, dalam bab keduniaan, dalam bab pribadi Nabi macam manusia biasa. Nabi lapar, Nabi sakit, Nabi mengantuk, Nabi lupa. Kan? Nabi lupa. Dalam salat kan ada riwayat yang Nabi lupa. Baru salat 2 rakaat Nabi bagi salam. Lepas tu sahabat tanya, Ya Rasulullah, aqasaratis salah? Ya Rasulullah, adakah salat telah jadi pendek? Nabi kata tak. Salat 2 rakaat. Lepas tu Nabi bangun lagi, tambah lagi 2 rakaat, dan Nabi sujud sahwi. Nak menunjukkan bahawa sifat kemanusiaan Nabi itu ada. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi itu lupa dalam urusan pribadinya, dalam urusan keduniaannya? Supaya nak bagi tahu kat kita. Nak bagi tahu kat kita ni, dia adalah insan. Tapi ada hikmah lah sebalik daripada tu. Bila Nabi lupa, Nabi tunjuk cara macam mana nak buat bila terlupa. Jadi kita boleh tiru lah.